Siap 12 dah berapa? 12-10 minit kita berada di rumah Cik Noli. Untuk esok punya flight. Kita tak buat opening lagi sebenarnya, tapi tadi nak cakap satu je lah. Tadi lepas balik kerja terus shoot ambil ambil barang kat Shah Alam. And then sekarang kita orang kat rumah Cik Noli. Kita orang akan tidur dekat sini untuk flight esok. And so kereta akan tinggal kat sini je. Okay. Now kita dah penat, kita dah rabat. Sebab dah pukul 12.10 pagi. Jumpa esok. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia buat vlog dah. Besar. Besar yang kita namanya. Ada? Ada. Dua-dua ada lah. Lawas ya. Aku punya lah takut aku timbang dekat yang dia ada bagi kan. 10 je. Tadi kau timbang berapa? Aku dekat rumah tadi 20 tapi dekat sini je. Kau timbang macam mana weh? Kat mana? Ada yang dah sampai dah. Ramai-ramai sebab besar kot. Tapi standard ni aku boleh shopping RM5 je. RM5 kilo je. Aku bawa hand carry. Boleh tambah. Comel lah kau punya. Saya ada stiker siap. Itulah. 10. Kau punya 10? Sebab aku skincare aku tak letak kat kecil-kecil. Sebab ni aku 11 lagi kosong. Aku 8. Full lah. Yang ini je lah. Aku dah nak isi aku kat isi 6 je. Aku bawa hand carry. So aku sebalik kan. Korang selalu bawa beg karung. Beg apa? Beg karung-karung. Ya dong, aku bawa beg bunga-bunga. Memang dari sana lah. Sekejap, kita check in dekat C. Kita tengah beratur. Kalau kita terlepas dia bagi nama kan? Tak tahu. Tak tahu dah Eli. Dia tanya kalau kita terlepas kan, lepas tu panggil nama ke macam bas tu? Ya, lepas. Bayar lah. Bayar Nur Suhaili Binti Husni. Panggil terakhir untuk anda. Panggil by flight je lah kan? Flight ke mana? Ya kot. Tak sebut nama kot. Malu lah. Bas kan dia sebut. Dah semua tahu nama. Hello guys, so today we are going to Jakarta. So now so sekarang kita orang nak pergi cari gate. So kita orang gate C16. So this airport besar lah juga. So kita kena berjalan lah. Tak apa guys, jalan kaki tu baik. Korang, I got something for you. Nampak tu team Malaysia. Sumpah handsome. Nampak semua Chinese. So gila. Tak tahu tim apa, tapi tim Malaysia lah. Tapi tak tahu diorang main apa. Okay. So, bye. Apa perasaan anda? Ini adalah first time kita pergi naik flight. Kita lagi Bandung, Jakarta, Bandung. Tengok tu.
Oh, dah sini, dah sampai. Kita nak pergi masuk gate dah ni. Okey. Janganlah. Basah ketiak aku. Cincang. Ayuh ketiak aku basah. Basah belah kanan je. Oh, sebelah sini. Oh, ni kan jauh dari ketiak. Yang ni tak pakai ni. Dia macam ni. Dengar tau. Tak apalah, normal lah. Itu dah. Saya tak ada penit tu tiba. Kenapa dia start kasi? Sebab kau tengah record gila. Mana boleh. Semua orang dalam flight dah. Membawa dalam elektronik diminta untuk mematikan dan melepaskan baterai dari perangkat rokok elektronik tersebut dan menyimpan baterai di tempat yang aman selama penerbangan. Mohon diperhatikan bahawa pengisian baterai rokok elektronik adalah dilarang selama berada di dalam pesawat. Terima kasih dan selamat menikmati penerbangan ini. Orang dah sampai Indonesia. Sekarang dekat airport. Tu beg kita. Tu beg aku. Ni beg saya. Hello everyone, kita orang dah sampai ke Jakarta sekarang. Jadi sekarang kita orang dalam kereta Sumpi. Nampak Sumpi, nama Sumpi ya? Tak tahu nama dia, Sumpi dia tahu. Tapi ada wak lah, ramai wak-wak. Tak ingat. Macam tu tak ada lah. Jadi sekarang kita orang tengah nak cari kedai makan. Kita dapat dia tengok kau Syah. Tengok kau Syah. Bukan aku jadi dia. Itu hotel kita orang. Nampak ni. Jom. Let's go. Let's go beli aircon. Let's go. Mana weh? Sekarang kita nak pergi Indomaret. Indomaret tu apa weh? Macam 7E. Oh. Kita 7E. After Indomaret. Kita masuk depan. Kena buka lah. Macam kau yang duluan. Kau cakap apa lah ni? Tak, kita nak pergi Indomaret. Kita pergi depan kat depan. Tu aku tak nak kat depan. Nak kat belakang je. Macam tu lah. Okay. Indomaret tu macam 7E. Dah lah. Malas. Follow je. Malas aku. Member lagi. Tunggu nanti. 26,200. Okay, 6,200 ni bersama dengan RM2.
3,008 bersamaan RM1. Sekarang ni Tak ada otak weh. buka lah kau punya tu. Oh dah ni harga Berapa? 26 bahagi 36. 22 sen. Bukan, taklah. Aku bilang pula kau ni. Mana weh? Sabar. Ha, RM6.70. Sama lah. Apa? Ada air. Air sejuk. Kau nak berjajan ke? Apa ni saja? Aku nak tidur weh. Dah. Bayarlah. Tak ada ubat gigi ke dalam ni? Tu? Mana? Bapak kau. Bus gigi. Gitu kan. Macam baru jamban kau tahu. Besar masalahnya. Satunya semua penuh sini. Aku gosok semalam. Sakit weh baru gigi pakai tu. Kecil lah tu. Kecil lah. Kecil lah tu. Yang tu jenama Colgate. Boleh lah ni. Jenama Oral-B. Saya guna tu. Dah, tu je. Kau? Kalau dekat Malaysia Boleh je lah ni. Weh, ni kan? Ni sekarang selalu berapa? Bayarlah. gigi. Ayo, datang sini boleh bergigi. Betul Aku okey. Aku nak warna biru. Nah, ni lah. Kat sini air ni. Lagi bayar terus. Sugar man. Okay, jom kita buat room tour. Ni pintu masuk. Nampak tak tu? Okay, ni bilik air. Okay, nampak tu bilik air dia. Masuk ini cermin. Indian punya yang mana? Tengah tengok. Ya. Ada TV kat sini. Kita akan letak bagasi dekat sini. Lepas tu ni tempat letak beg. Dan ni tempat letak buah air. Dan seterusnya. Jadi so now kita orang baru lepas balik daripada macam kedai Sebeneka. So sekarang kita mandi-mandi, bersihkan diri dan terus tidur. Esok pagi nak kena bangun awal untuk breakfast pukul 7 dan boleh gerak pukul 8 sebabnya supir kita akan datang pukul 8. Okey, saya akan tutup pintu ni sekarang. So, jumpa esok. Bye.